Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kesimpulannya, kita dapat membaca dan menganalisis maklumat daripada pelbagai bahan panduan dengan menggunakan teknik KWLH. Yang kedua, murid-murid dapat membuat pilihan untuk menyambung pembelajaran dengan memahami hala tuju supaya dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan minat, potensi dan juga cita-cita masing-masing. Akhir sekali, sebelum membuat pilihan, murid-murid perlu bersedia dari segi akademik, emosi, mental, potensi dan juga minat agar dapat melangkah ke fasa pendidikan yang seterusnya dengan yakin dan bersemangat. Baiklah, sekian sahaja sesi pembelajaran kita mengenai tajuk ke manakah kita di bawah tema suluh masa depan. Semoga murid-murid dapat memahami dengan jelas dan juga objektif pembelajaran tercapai. Sekian, terima kasih.